Sama lah muka saya pun alahan naik jerawat. Ya Allah, sama. Makeup Mak kata saya tak pernah nak jerawat sebanyak-banyak ni. Tapi mula aku tetap cantik, aku tetap pakai lipstick aku. Okay, kita perhatikan muka Bella Pak sebab nanti hampa akan rindu muka Bella yang berjerawat ini. Lepas beranak nanti kemungkinan akan cantik balik. Macam tu. Tengok. So hampa hargailah muka Bella. Jadi kalau jumpa Bella kat luar tak make up, janganlah tegur kata muka Bella tak cantik tau. Memang tak cantik lah. Saya tak pernah macam ni. Tapi itulah tak apa. Okay, hai, Assalamualaikum. Hampa kena perhatikan Bella punya bibir. Okay, ni bibir Bella tanpa ada apa-apa. Bella tak pakai lip tint. Bella tak pakai apa-apa produk. Bella tak pakai apa pun kat bibir. Tapi dia memang pink macam ni. Nampak? Memang pink sangat-sangat. Siapa dekat sini ada insecurities tentang bibir yang gelap, bibir yang pecah? Bella, Alhamdulillah, Bella langsung tak pecah apa. Dah hampa tengok Rosiana kan tengah mengandung juga. Dia pakai Bella punya lip serum. Bella sangat-sangat happy lah. Sebab Bella bukannya bayar tau. Bella tak pernah bayar influencer. Bella tak pernah bayar sesiapa untuk review produk Bella. Tapi dia pun memang beli sendiri. So Bella memang sangat-sangat happy lah. Dan Rosie bagi tahu bibir dia memang kering masa mengandung. Dan dia pakai yang ni. Alhamdulillah. Ni memang kita formulasi khas. Dekat dalam dia ada madu, dekat dalam dia ada jojoba oil, and also ada a few more natural oils yang kita buat untuk bagi orang kata apa, bagi moistkan bibir, bagi pinkkan bibir. So nampak bibir hitam lah kena pakai Fahara. This one, saya dulu hitam gila bibir saya, sangat gelap sebab saya memang genetik tu. Memang saya gelap. Ni bibir betul Bella, colour tak pakai apa-apa, memang macam ni colour dia, memang pink. Memang akan jadi bibir Korea, hampa jangan risau. Tak make up pun dah cantik dah. Sebab mungkin contoh muka Bella tengah break up bagai-bagai kan, kulit Bella pun tak cantik. Tapi sebabkan bibir Bella pink, so dia nampak macam muka kita tu nampak seri sikit. Kalau kata bibir kita gelap, kita make up pun, kalau kata sebelum make up tu dia nampak macam gelap sangat. Memang kena selalu pakai lip tint. Sebab saya tahulah, saya memang daripada dulu macam tu. Bibir saya gelap gila daripada dulu Alahan pregi ke Bella. Untuk muka Kak Bella sekarang ni tengah alah untuk pregnant. Itu biasanya. Ada setengah orang dia muntah macam Kak Bella. Kak Bella kena daripada segi kulit. Nak pakai foundation Bella Raya nanti wajib. Raya tak ada foundation lain dah, memang foundation Bella. Sebab dia memang tahan gila and cantik nak mati. Okay, so ni Bella nak pakai dulu set to me untuk prepping step. Dia ada setting spray, dia ada serum, dia ada moisturizer. So dia ada 3 sekali dengan harga murah gila. Okay, so Bella akan pakai setting spray daripada to me. Okay, first Bella punya step untuk makeup ialah okay, basahkan dulu kulit muka kita dengan setting spray daripada To Me. Okay, setting spray To Me ni hampa tak payah beli satu-satu tau. Dia main satu set macam ni. Yang ni 50ml, yang ni 30ml, yang ni 30ml. So semua ni besar-besar hampa akan dapat dengan harga murah gila. Okay, To Me punya setting spray ni dia ada cooling effect. So dia bantu untuk kecilkan kita punya pores. Ayah tak tutup pintu. Aikon kelak. Okay, dia ada cooling effect. So dia bantu untuk kecilkan kita punya pori. Okay, macam Bella yang ada jerawat ni, dia bantu juga untuk bagi orang kata softkan sikit kita punya orang kata apa, kulit kita ni dia tak jadi kering sangat kan. So just pakai setting spray dulu, and then boleh pakai serum. Lepas tu baru pakai moisturizer. So ikut saja 3 step ni, makeup hampa memang tahan. Okay, and then dia pakai jenis water base. Okay, tengok ni Bella tunjuk. Oh, makcik kau menempet, makcik kau menempet. Okay, Bella ni sayangnya. Prank kat situ lah Bella. Weh, Bella jatuh. Bella kotak dah. Janganlah. Okay, tengok. Sayang 2 kali picit. Okay, hampa just pakai macam ni. Okay, dia water base kakak. So dia memang senang. Ini Bella pakai dia punya serum. Sangat-sangat best. Dia cooling sangat-sangat. Okay, untuk siapa yang ada masalah kulit macam Bella ni, sangat-sangat sesuai lah ya. Okay, nak tengok ombre Bella boleh, saya tunjuk sayang kakak. Okay, next Bella akan pakai dia punya moisturizer. Ni daripada To Me ni Bella punya favourite untuk prep makeup. Sebab dia memang melekat cantik. Nak tengok foundation boleh kakak raja. Sekejap ya. Bagi Bella buat ni, kita terus boleh pakai foundation dah kakak sayang. Kakak kena beli Bella punya foundation tau. Foundation Bella dia punya formula tu tahan lama, tak crack. Makeup hampa macam pakai filter. Okay, tengok muka Bella saat lagi ni semua akan pak. Dia akan ke planet Marih kakak. Dia akan ke planet Marih kemungkinan. Kemungkinan dia akan masuk Hatnyai lagi awal daripada kakak. Ya Allah, tengok kulit Bella glowing walaupun aku jerawat banyak-banyak macam ni. Inilah punca muka saya glowing. You know, sebab kita walaupun muka kita berjerawat, kita naklah glowing juga. Mana boleh. Hanya yang flawless je kok. Padahal aku pun kulit flawless mengandung kan. Okay, tengok foundation Bella.
Ni adalah foundation yang hampa kalau tak beli seumur hidup tak pernah try sekali, hampa di kalangan manusia-manusia rugi. Okay, betul Kak Bella cakap. Okay, kita ada 4 warna. Kak Bella buat dekat hampa. Fair, light, natural, tan. Fair kalau kulit macam Cik Apple, kulit Chinese, yang putih merah. Okay, pakai fair. Kalau light, putih Melayu. Okay, kulit Muabelas ke, kulit siapa, who else, Mia Azhar, siapa yang putih-putih Melayu okay, boleh pakai light. Okay, natural untuk kulit sawo matang, kulit-kulit kuning langsat, medium skin tone. Tan untuk kulit hitam manis, kulit mahal. Sila beli. Okay, so hari ni Bella akan pakai colour light. Saya akan pakai light. Sebab saya hari ni saya nak make up saya nampak cerah. Selalunya untuk hari-hari saya akan pakai natural. Okay, and then kadang tu saya pakai natural campur light. Dan kalau ada hari saya nak make up saya nampak, saya akan pakai light. Okay, so hari ni kita akan pakai colour light. So Kak Bella akan packkan 2 pack. Okay, foundation Bella, hampa tengok, dia bukan jenis rani. Hampa nampak tu, dia terus lekat macam tu. Tak perlu banyak. Ni tik cicak aja besar, tak banyak pun. Okay, yang ni dia airy finish, and also dia macam kita pakai, orang kata apa, macam airbrush je. Okay, tengok Bella pakai. Okay, kalau hampa ada parut-parut jangan risau kakak. Pak macam tu saja. Pak. Okay, kalau hampa kata Bella light macam cerah sangat, jangan Bella, no worries. Sebab saat lagi saya nak buat contour, saya nak buat shading, saya nak bagi dia gelap balik. Saya akan gelapkan dia sikit balik kakak. Kita akan gelapkan dia balik. Okay, so untuk orang yang ada masalah kulit jerawat macam Bella, okay, Bella memang akan fokuskan letak dekat bahagian yang ada jerawat dulu, which is bahagian bawah muka Bella lah. Kalau hampa perasan saya tak apply lagi bahagian atas sebab sini semua flawless, so saya tak kalut sangat. So saya tekakkan foundation pak macam ni. Okay, ni Bella pakai kod light bukan fair light. Kalau fair lagi putih fair kalau saya pakai mungkin muka saya jadi duduk di bahagian Myeongdong. Tapi badan saya ada di Brazil. Sebab apa? Sebab muka saya dengan tengkuk saya, tangan semua akan jadi lari. Okay, yang ni dia akan lebih kurang juga dengan tangan saya, tapi orang kata apa, sekejap lagi kita nak pakai lotion putih lagi kan. Okay, so Bella fokuskan dekat bahagian kulit muka Bella. Dan kalau perasan Bella tak drag Bella punya foundation ataupun tarik kakak kita. Okay, dengar kakak kita kena tekakkan macam ni. Pak. Kita tekakkan foundation untuk bagi dia duduk melekat dekat tempat tu. Jangan tarik. Kita tak macam tu, bagi dia melekat. Contoh-contoh kita ada parut-parut ni kan, kita fokuskan dulu dekat bahagian yang ada masalah kakak. Ni dekat kelopak-kelopak bunga ni. Hidung pula jenis hidung-hidung macam ni kan. So kita jangan lupa, kita kena tekakkan betul-betul dekat tempat-tempat tu dulu sayang kita. Okay, foundation Bella dia less oxidize. Okay, dia oxidize dia sangat-sangat kurang. Muka hampa akan kekal putih selagi tak buang makeup. Muka kakak akan kekal ya kakak ya. Okay, nampak? Bila dekat bahagian dahi kita ni dia flawless, so kita pun macam senang kita nak, you know, like nak blend. Sebab itulah pentingnya kulit yang cantik ya. Jadi kita kena jaga kulit sayang kita. Jaga kulit tau. Macam Kak Bella ni tak boleh buat apa dah lah. Kak Bella tengah mengandung ni kan. Dia main hormon. Hormon ni sikit. Jadi Kak Bella pun pakailah skincare macam mana dia tetap juga naik jerawatnya. Ni nak buat apa dah, tanya doktor pun yang itulah jawapannya lah. Sebab kita hormon kita tengah kacau ya. Kulit berminyak lawa sayang. Kulit berminyak lawa. Hampa jangan takut. Okay, so kita dab nampak. Flawless. Spa ni Bella beli kat Miniso kakak sayang, Miniso. Ya Allah, tolonglah beli foundation ni, tolong. Memang lawa. Okay, baru Bella akan macam pak. Tak payah korektor, tak payah apa benda dah. Balinglah semua benda tu. Memang lawa. Dah lah Bella prep pula pakai Tumi ni kan. Kening sat lagi kita buat kakak. Kening sat lagi kita buat. Kening lah ni memang senang dah, tak macam dulu Dulu nak kena buat. Hampa tengok kalau teringin nak pakai foundation apa yang hampa nak pakai dekat pasaran sekarang, tak tahu nak beli apa, beli foundation Bella. Tak tahu nak beli, tak mau beli foundation, beli lip serum. Tak mau beli lip serum, produk Bella ada macam-macam. Beli produk Bella. Finishing matte ke glowing, dia semi sayang. Dia tengah-tengah. Dia tengah-tengah kakak. Kalau kata kakak tak mau letak powder pun boleh, nak letak powder pun boleh. Okay, dek. Sorry ya, saya punya anak tudung ni dia macam hidup segan mati tak mau. Nak tengok instant whitening lotion boleh. Duk taman tak tahu ni dengan. Nak tengok instant whitening lotion boleh.
Ni whitening lotion Bella. Saya suka foundation Kak Bella nak cushion insya-Allah ke depan kalau ada rezeki. Okey, ni kita punya whitening lotion. Whitening lotion Bella ni dia untuk mencerahkan kulit secara total. Dia bukan cerah sekejap dia cerah terus. Macam kita pakai lagi selalu kita pakai lagi kerap, kulit kita makin cerah. Okey? So siapa yang tengah cari lotion untuk cerahkan skin, siapa yang mengandung tak tahu nak pakai, boleh pakai Bella punya. Dia boleh pakai dalam mengandung ni Okey. Dia ada sekali dengan SPF, so dia sekali dengan sunscreen. Okay, and also dia memang terus cerah terus, and also dia cerah kekal. Okay, jom Kak Bella pakai loose powder. Kak Bella pakai Huda Beauty. Okay, loose powder Kak Bella pakai sikit saja Kak Bella tak pakai banyak. Okay, Kak Bella nak ambil puff sekejap. Kak Bella tak pakai powder banyak sebab compact lagi lah Kak Bella tak pakai. Sebab Kak Bella punya orang panggil apa ni, Kak Bella punya foundation ni dia memang tak perlukan powder banyak. Sebab ada setengah foundation dia perlu powder banyak. Bella punya, nampak? Bella just ambil sekali je, and then Kak Bella tekak, Kak Bella fokus kat bawah mata, dekat tepi hidung. Okay, Kak Bella ambil lebih-lebih ni, Kak Bella just pap kat satu muka Kak Bella. Tak payah nak tambah-tambah. Dah satu kali tekuk je. Bella pakai Huda Beauty. Huda. Tak payah nak banyak-banyak sayang. Sebab dia orang kata apa, foundation Kak Bella ni memang dah self setting dah. Dia tak perlukan banyak-banyak powder. Compact lagi tak payah. Kalau nak pakai boleh, ikutlah. Tu je. Kalau hampa nak jimat kan, jimat bedak, jimat foundation pun pakai tak banyak kan. Belilah. Okay, jom Bella nak tunjuk. Okay, Bella nak tunjuk brow cara. Okay, brow cara ni just sikat saja hampa. Tak payah kalut dah. Tak payah nak lukis-lukis. Macam tu je. Sebab tu Bella make up Bella cepat. Sebab kadang tu kita ambil masa dekat kening kan. Sebab kening kita nak kena lukis, nak kena concealer, nak kena apa lah. Tak payah hampa. Pakai ni je. Itulah cakap dekat founder Kubremi, tolonglah buat cepat-cepat sikit stok. Jangan sampai Bella pak buat keluar sendiri. Kamu ni pasal apa yang muka masa pun tidur ke? Kamu tidur ke yang? Di for what? Di kala penuh ketakutan dengan badai. Apa sepo ni? Kak sayang dia tengok buat kening ni. Ni apa orang panggil? Blusher. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa karena kau. Cakrahan kan Jofli Ampia. Aduh, stres. Okay, lepak cakra boleh lah, cakrahan. Okay, so guys, ni biar betul Bella tau. Ni Bella tak pakai apa pun. So hampa kalau nak bibir pink, pergi beli lip serum Bella. Ni Bella tak pakai apa pun. Okay, ni Bella buat hidung side. Sementara laki aku dah tak ada ni, dia pergi mandi. Sebenarnya laki saya ni dia tak boleh cuti pun, tapi dia dapat cuti sebab anak dia sakit. Dia ambil cuti anak dia sakit. Kaedah kan bulan 12 dia tak jumpa langsung ni, so boleh jumpa lah side. So bulan 1 pula lah nanti. Beginilah ya bini-bini Ashkari ni. Bini-bini Ashkar aku. Pakai lip serum dulu ke baru guna lipstick? Yes. Ataupun boleh tidur malam putih lepak Bella sebab saya tak ada apa kat muka. Tengah duk ada foundation je, so putih tajak lah. Okay, cuti kebajikan betul. So siapa-siapa yang ada bibir gelap, ni bibir betul Bella ni tak ada langsung apa-apa produk. Okay, jom Bella nak pakai blusher. Bella pakai daripada jenama NARS. Yang ni yang Holiday Collection. Tada! Bella beli sebab kan tengok cerita apa tu, tengok pertandingan makeup, just makeup dekat apa Prime Video. Dia pakai yang ni, cantik sangat blusher dia. So aku macam Bella suka gila colour-colour pink macam ni, so terpaksa beli. Blusher Bella pakai NARS. Macam letak kat tangan lip tu boleh. Ku perlukan cinta dari dirimu sayang. Okay, Sekejap Bella nak kena letak balik. Okay, ya Allah, best gila pakai Bella punya lip serum ni. Dia macam soothing gila, moist. Lagi pink bibir aku. Dah macam hantu dah sekali. Dah beli pada
Malaysia tunggu sampai. Terima kasih. Lip Moist Bella. Lip Moist Bella ni dia besar nah, dia 5ml. Selalunya orang buat 1.5, orang buat 2ml, 3ml, paling-paling banyak 3ml. Bella buat 5ml. Okay, 5ml ni memang akan last long Dia akan lama tahan dekat kita punya kabinet kita ni. Kita letak kat sini kita pakai setiap hari pun tahan. Ni Bella beli kat NARS. Tak salah Bella 200 berapa tak tahu. Tak ingat Dia ada banyak colour. Aku hantam je lah mana-mana. Bella nak pergi check perut. Hari ni ada detail scan. Hari ni pun Bella nak pergi tengok hospital. So Bella nak start Ricky untuk hospital apa Bella nak bersalin. Ku bernyawa. Kini Bella pakai highlighter sikit. Tengok video nenek dengan dadak auto sebab kita pun ada anak autism. Boleh tak shoot tak? Tak apa, kira apa. Tak keselak sudah lah. So, kita nak pakai lip. Cik Bella buat mata. Kak nak pakai lip duo Kak Bella dulu. Okay. Kak Bella akan pakai lip duo Cotton Candy. Kak Bella akan ambil colour nude pink. Bella pergi bagi gila, terima kasih. Okay, Bella pakai colour ni sayang hari ni. Cantiknya colour dia. Okay. Bella pakai colour nude pink. Okay, yang ni hampa akan dapat 2 sekali tau. Dapat 2 colour. Ni Bella pakai Cotton Candy. Okay, ni Bella akan letak tengah sikit. Sikit je. Tak mau tengah sangat hari ni. Oh, lawa. Saya letak lip gloss sikit kat atas. Cantik gila. Saya Bella nak cari lip gloss. Cantik gila ya benda ni. Okay, ni Bella pakai daripada YouKiss. Nama macam K-pop punya kumpulan. Kak Bella letak sikit dengan lip gloss. YouKiss ni Kak Bella beli dekat Coloris Amal Central. Tak ingat. Nak tengok sweet candy? Boleh. Sekejap Kak Bella tunjuk. Belilah weh. Memang elok gila kuit. Okay, so yang Kak Bella pakai dekat bibir Kak Bella ni Cotton Candy. Kak Bella pakai nude pink. Yang ni cantik lah. Okay. Dia tak keluar. Kak Bella tak pernah touch up bibir Kak Bella seumur hidup. Kalau pakai je memang produk Kak Bella ni, memang Kak Bella takkan pernah touch up. Tak payah touch up sebab dia memang tak keluar. Okay. Kecuali kalau aku buang untuk solat. Okay, ni Kak Bella akan pakai. Kak Bella akan tunjuk kod. Ni pun salah satu. Ya Allah. Bella memang suka gila yang ni. Ni Kak Bella kalau travel wajib pakai Sweet Candy ni. Sweet Candy ni kalau tak bawa aku akan nangis. Sebab Kak Bella susah gila dah nak jumpa colour yang Kak Bella buat ni. Kalau nak beli pun susah. Okay, ni Sweet Candy, ni Cotton Candy. Beli dua-dua. Sumpah lawa. Okay. Beli satu dapat 2 colour. Beli satu dapat 2 colour. Harga RM29. Berserika, terima kasih. Beli satu dapat 2 colour. Ni tak pakai eyeshadow lagi tau. Beli satu dapat 2 colour. Pergi beli sekarang. Untuk eyeshadow Bella akan buat simple. Kak Bella tak mau macam ni sangat. So Kak Bella akan ambil palette Too Faced ni. Kak Bella akan just letakkan satu colour saja. Kak Bella tak mau sangat sebab Kak Bella punya pipi ni, Kak Bella punya ni dah over sikit dah. Tengok orang lelaki, siap dah. Siap dah lelaki aku. Sayang, kenapa rambut kamu macam Jimmy Neutron? Okay. Kak Bella je nak buat colour ni je hari ni. Yang ni bawah mata sikit. Okay, macam tu. Bella tak pakai skincare weh masa ngandung hari tu. Masa trimester pertama ni baru nak start pakai. Saya just pakai moisturizer macam tu je lah. Tak pakai sangat-sangat macam sebelum ni. Sebab saya sebelum ni nak tidur 10 step. Tapi saya dah slow down lah sebab saya ngandung. Okay, next. Allah, bukannya agak macam ni. Tahu, tapi saya jenis orang tak boleh lambat. Takut. Kamu punya askar tu. Kan? Kenapa tak rekrut saya tu? Contact lens beli mana? Fablux lens saya. So Bella akan pakai mascara Bella. Mascara ni memang takkan hitamkan langsung And also tak perlu dah bulu mata. Hampa baling bulu mata palsu hampa tu. Hampa pakai je mascara Bella. Dia memang panjang. Okay, so hampa tengok mascara Bella memang panjangkan sebab dia 10 kali volumizer. 10 kali volume, 10 kali panjang. Macam gitu. 10 kali panjang pula. 10 kali lentik. Tapi dia memang tak payah bulu mata palsu dah kakak.
Tak payah, saya tak pakai bulu mata palsu. Baling bulu mata palsu tu. And daripada jauh pun dia akan nampak dah. Lens Bella beli daripada Fabulous Lens, kod Sweet Poppy tak salah saya. Saya ni pakai cakap je kadang ni mulut ni. Tatah betul tah tidak. Sekarang umur berapa saya kau? Saya 17 hari bulan 12 ni cukup berapa yang? 30 ya Allah. Tu dah aku. Cukup 30 tahun. Sat je noh. Patutlah smart tinggi. Dia tinggi. Apa? 30 dah sayang. Sebaya kita. Oh ya, hai Rakan 1995. Okay guys, pergi beli maskara saya ni. Sangat-sangat cantik. Senang nak remove. Asal dia lewat guys. Okay dah. Cantik dah. Nak letak eyeliner sikit tak? Boleh. Tak ada siapa kata apa pun, tapi sendiri-sendiri. Okay jom. Sebayalah kita tapi still nampak muda ya ke? Thank you. Awak ke saya? Ciwah. Siapa yang nampak muda? Awak ke saya? Apa dia sayang? Oh laki. Saya dia make dia siap. Tak sampai setengah jam. Sap. Kita ni tentu. Okay. Okay, done. Siap dah. Cuma kening aku ni hari ni dia macam garang sikit. Tapi tak apa. Bau kita macam tu. Haikal cakap 46. Aku tepuk muka dia lagi. Okay, ni makeup untuk hari ni. Tapi saya nak buat tudung dulu. Saya nak pakai perfume saya. Okay, hari ni kita akan pakai Mi Amor. Of course, favourite. Kita akan layerkan Mi Amor dulu. And then kita akan letak Duchess. Sebab hari ni kita ada appointment. Kita akan jumpa doktor. So saya perlukan bau-bau yang macam gini. Jom kita buat tudung. Tapi tak tahulah nampak tengkuk ke tak saya tengok. Set lotion tangan pakai sebelah je. So kita pakai sebelah lagi.